Soalan apa yang Sal tanya? Dia kan orang gaji dalam rumah ni. Mama nak minta tolong dia bersihkan dekat belakang tu. Rasanya Mama tak perlu kot cari dia lagi. Dia dah berhenti kerja. Ha? Ya Allah, ampunilah aku sebab tipu mama aku. Boleh kira ni tipu sunat tak? Jiwa aku kacau. Tidur tak lena. Faisal! Faisal! Faisal tunggu! Faisal! Aku ingat perempuan. Kau kenapa? Saya balik ni sebenarnya saya rindu sangat dengan awak. Yelah. Alasan kan. Aduh. Aduh. Kau apa tadi jerit? Aduh. Perut aku mungkin tak boleh tengok muka kau kot. Pasti sikit perut ah. Balik lah. Mungkin Faizal tak ada ni. Nanti lah lain hari kau datang balik lah. Fine. Aku ambil baju ni sebagai bahan bukti Ambil lah. Betul-betul kau muat. Aduh. Woi. Kenapa kau bagi baju tu dekat dia? Kau tahu tak baju tu Salihah bagi dekat aku? Kalau kau nak, kau pergi ambil balik. Aku tak boleh nak cover kau lagi dah ni. Aku tak nak layan lah. Aku sibuk. Aduh, ni aku tak boleh tipu ni. Aku tak boleh menipu. Aduh. Hai. Dia juga. Oh, pemain Kenapa Mr. J tak ikut? Tak nak lah bang. Abang tak pengam sangat dengan adik ipar abang tu. Mulut tak ada insurans. Ya ke? Main lepas dia cakap. Tak kerti langsung nak jaga hati perasaan orang. Daripada sakit hati duduk kat sana,